So, kami pun nak menungganglah arus Rembayung ni. Kami nak buat simulasi kalaulah restoran Rembayung ni dipasang dengan sistem tenaga solar. Okey, saya nak bagi tahu ini adalah simulasi angan-angan, impian dan cita-cita saja, bukannya dipasang sebenar. Tapi kami nak tunjuklah cara-cara pengiraan dan apa konteks yang perlu kita fahami dalam memasang sistem tenaga solar. Okey, pertama sekali saya nak komen pasal rupa bentuk bangunan Rembayung ni. Okey, dia menggunakan konsep macam glass house lah. Sini semua glass. Tak ada masalah, cuma bila glass house ni bumbung tu tak melebihi, cahaya matahari boleh kena terus. Kalau kita tengok pun kedudukan Rembayung ni, cahaya matahari naik dia macam ni. Okey, sini timur, sini barat. So, bila matahari naik, cahaya matahari akan menembusilah ke dalam bangunan. So, aircon yang ada kat sini semua kena bekerja kuat nak lawan dengan cahaya matahari. Kita ingat cahaya matahari dia bawa IR, dia bawa UV. Saya tak pasti cermin ni di-tinted ke tak. Kalau tinted dapat kurangkan ni, bolehlah lawan sikit IR dengan UV ni. Ataupun kalau kita tengok overseas macam ni, dia banyak buat double glaze. Double glaze ni bermaksud dia ada dua lapis. So, tengah-tengah ni ada lapisan udara ataupun yang paling power dia buat lapisan vacuum. Supaya haba tidak dipindahkan ataupun kurang pindah daripada luar masuk ke dalam. Okay. So, ni bangunan. Yang kedua saya nak komen pasal bumbung. Bumbung Rembayung agak tajam. Saya rasa 45 darjah yang mana kurang sesuai untuk solar. Solar 20, sweet spot dia 30. Sebenarnya lagi kecil. Angle tu lagi bagus supaya dapat menadah cahaya matahari dengan lebih banyak. Rembayung ni saya rasa 45 sangat-sangat tajam. So dia akan ada diskaun sikit kat sini lah. Kita Malaysia ni hemisfera ni garisan khatulistiwa Malaysia atas sikit je. 4 darjah ke utara. So panel kita ni bahasa mudah je nak panel menghala ke rata, menghala ke atas lah. Tapi kita perlukan sedikit kecurunan supaya air boleh turun dan membasuh panel. Tu nombor 2. Yang ketiga, kedudukan bumbung ni. Sisi utara. Ni jalan masuk macam ni lah. Jalan masuk daripada Raja Muda. Yang sini sisi selatan. Dari segi sisi arah okey. Sebab dia menghala ke utara dan selatan. Bila matahari naik daripada sini, siang dapat, malam pun, petang pun dapat. Malam tak ada lah cahaya matahari. Siang dapat, petang pun dapat. Utara dengan timur. Okey. Ini dari segi bangunan. Yang kedua, dari segi kita nak anggarlah bil dia adalah lebih kurang RM8,000 sebulan. Ini saya main petik je tau. Okey. Kami tengok kasar-kasar ni kalau daripada jauh sebab dia ada barang yang banyak, aircon yang berat-berat lah. Yang signifikan aircon. Yang kedua, freezer chiller. Kalau restoran tipikal ni lah. Dan dia ada yang ketiga, alatan memasak. Okey, katakanlah kalau RM8,000 sebulan, dia akan menggunakan lebih kurang 11,250 kWh sebulan. Okey, jatuh harga RM8,000 bahagi 11,250 kWh, dia akan jadi 71 sen. Okey, ni saya kena tulis besar-besar kat sini. Kita anggap dia guna domestik punya tarif. Sebab tanah kat Kampung Baru ni kita tahu lah, dah ditukar ke tanah pembangunan ke, dah ditukar komersial ke tak sebagainya. Tapi nak mudah kira, kita ambil domestik. So kalau dia bayar RM8,000, akan jatuh 71 sen per kilowatt hour. Okay. Ini penggunaan TMB. So, okay, lepas ukur bumbung secara kasar, kita tak ada ukur on-site, kita ukur pakai Google Map dengan anggaran. Satu sisi ni boleh masuk dalam 60 panel. Okay. So, satu sisi 60 panel, dua sisi dapat 120 lah. Cuma, dalam konteks ni kita tak nak lebih 72 kilowatt peak sebab kita tak nak memanjangkan prosedur. Kalau bawah 72 kilowatt ni, masih lagi mudah lah dia punya prosedur. So kita jadikan 110 panel darab 650 watt akan jadi lebih kurang 72 kilowatt peak. Kita pun tak nak lebih daripada 72
Sebab dalam guideline, tak kisahlah atap ke seko sebagainya, lebih daripada 72 kilowatt, dia memerlukan laporan tambahan ataupun kajian tambahan, cas lah ke macam power system study lah, dia nak tahu boleh menampung ke tak boleh menampung. Okay, so berbalik pada ni, solar akan dapat 72 kilowatt. Berapa sehari dia boleh jana? Kita akan guna, kalau KL peak sun hours, kita gunakan 3 jam. Okay, standard. Tetapi untuk restoran Rembayung kita kena discount. Sebab dia punya angle ni kuat dan cerun. So kita discountkan dapat 7.25 hour yang mana akan menjadi lebih kurang 100 unit dia 180 kilowatt hour. Okay, ini penyanaan sehari daripada solar. So macam mana kita nak tahu berapa banyak solar ni boleh savingkan? 180 kilowatt hour darab 71 sen. Kita akan dapat RM127. Okey. Ini adalah saving sehari yang boleh didapatkan melalui solar kalau pasang kat Rembayung. Tambahan lagi kita kena tahu, ini maklumat kita tahu daripada online, Rembayung beroperasi 11 AM sehingga 11 PM. Kalau kita ikut percentage ni, kita jangka 60% penggunaan restoran Rembayung ni untuk elektrik berlaku pada waktu siang dan 40% pada waktu malam. Ataupun saya rasa 60 lebih lah berkata sebab dia nak lawan cahaya matahari dan sebagainya. So kita punya kerisauan, kalaulah solar ni, adakah kita pasang solar tanpa bateri boleh jadi overkill ke tak? Maknanya solar ni tak buat kerja. So berbalik pada penggunaan sebulan, 11,250 bahagi dengan 30, kita akan dapat lebih kurang 300 lebih. 11,250, 375. Dia akan dapat sehari dia menggunakan 375 kilowatt hour per day. Okay, ambil jumlah ni, ambil jumlah ni. So kalau 180 versus 375. Okay, sebab tadi kita cakap solar, penggunaan siang restoran Rembayung adalah lebih kurang 60%. Darab 375 dia akan jadi 225 kilowatt hour. Okay, so bermaksud solar yang dijana mungkin tidak akan melebihi daripada apa yang digunakan lah. Kenapa kita nak kira ni? Kita nak elakkan solar ni terlebih produce. Kan, letak solar banyak-banyak tapi solar tak digunakan. Maknanya solar tu tak buat kerja lah. So kalau tengok ni secara kasarnya ratio ni macam okey lah. 60% masih lagi ada buffer dalam 10% macam tu. Supaya solar ni boleh digunakan pakai sepenuhnya dengan bermanfaat. Okay. So total sistem solar 72 kilowatt boleh memberikan perkhidmatan RM127 sehari. Okay. Costing 72 kilowatt sekarang harga atap saya rasa lebih kurang 2,500. Darab 2,500. Okay, per kilowatt. Harga. So akan jadi berapa? 72 darab 2,500. RM180,000. RM180,000. Okey, macam mana nak kira berapa lama ambil masa untuk dapatkan balik RM180,000 ni? Tadi kan ada saving ni kan, RM127 sehari. Terus je, RM180,000 bahagi dengan RM127. Dapat 1417. Ini hari. Okey, 1417 bahagi 365 hari akan dapat 3.88 tahun. Inilah senang. Nak simple payback kira dia daripada mula sampai habis. Berapa minit saya cerita ni? 10 minit. Sorry saya target 4 minit, dia jadi 10 minit. Tapi ini semua dah diringkaskan, dikompakkan supaya anda fahamlah. Okey, bermula dengan reka bentuk,
anggaran berapa bayar habis sebulan. Ini kalau ada bayar RM8,000 sebulan kalau lain cerita lah. Jangan lupa juga kita gunakan anggapan digunakan kena tarif domestik, dan solar dia boleh isi penuhkan bumbung ni 72 kW. Kita ada ukur secara kasar tadi ruang bumbung. Kemudian kita ada buat kiraan simple payback. Kalau lah kos 1 kW RM2,500, total harga sistem RM180,000. Anda akan dapat balik duit dalam masa 1417 hari, iaitu 3.88 tahun. So hampir 4 tahun lah. Okay, so inilah sistem. Kalau lah restoran Rembayung nak disolarkan, again ini simulasi impian, angan-angan, cita-cita kami untuk buat pengiraan ni, nak menunggang aruskan. Semua benda ni ada banyak assumption yang kita guna supaya dapat membina simulasi ni lah. So kalau berubah assumption tu, berubahlah simulasi ni. Okey, lepas ukur bumbung secara kasar, kita tak ada ukur on-site, kita ukur pakai Google Map dengan anggaran. Satu sisi ni boleh masuk dalam 60 panel. Okey, so satu sisi 60 panel, dua sisi dapat 120 lah. Cuma dalam konteks ni kita tak nak lebih 72 kW peak sebab kita tak nak memanjangkan prosedur. Kalau bawah 72 kW ni masih lagi mudah lah dia punya prosedur. So kita jadikan 110 panel darab 650 watt akan jadi lebih kurang 72 kW peak. Habis.